Orang yang selalu mengamalkan selawat, menjadikan selawat sebagai rutin harian, hidupnya sangat berbeza. Hidup dia cukup istimewa, bahkan Allah akan bagi banyak kemudahan dalam hidup dia. Sebab itu para ulama ajarkan kepada kita satu selawat yang penting untuk tiap-tiap hari kita amalkan. Selawat Al-Fatih. Jom kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Siapa yang mengamalkan membacanya insya-Allah dengan izin Allah atas asbab barakah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dibuka, nama pun Al-Fatih, dibuka pintu rezeki seluas-luasnya. Yang kedua, dibuka segala jawapan bagi segala kekusutan dan juga keserabutan hidup. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mudahkan hidup dia, bebaskan hidup dia daripada musibah yang besar dan dahsyat. Sebab itu selawat Al-Fatih diajarkan oleh para ulama kepada seluruh masyarakat umat Islam supaya kita dapat kelainan, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Amalkan tiap-tiap hari. Hafal selawat Fatih ni, insya-Allah selamat dunia akhirat asbab salawat. Amalkan, pasti mustajab.